kita tak tahu pun apa kepentingan KRT dengan persatuan penduduk ni. Kau ajak aku join ni apa bagusnya ni. Awal-awal gaji dah tak ada. Tak payahlah kan. Biar aku kerja. Dia kata boleh tak kau ganti aku jadi bendahari. Nanti kita daftar nama, tukar apa semua. Sebab sekarang ni yang ada ni semua dah tua-tua. Tapi masa tu pertama sekali mulutnya aku keluar, okey dapat laun tak? Dah cakap dah. KRT yang tak menarik. Orang muda yang tak rasa nak join. Kenapa KRT tak menarik? Tanya orang tua-tua. Tak ada tarikan. Lepas tu kadang-kadang aktiviti tu dia rutin tau. Dia tak nak pelbagai kan. Sama je. Asyik BBQ wajib boring Mengaji. Bukan kata mengaji tak bagus. Langkawi. Terengganu. Masjid Kristal. Macam tak ada tempat lain. Tiba-tiba engkau punya rumah terjadi sesuatu, na'udzubillah, apa-apalah. Apa-apalah terjadi sesuatu. Kita nak mengadu dekat majlis ke apa kan. Kalau kau buat surat, nama atas Azwan JA berapa-berapa Taman sekian-sekian 77300 Limau Melaka kan. Dia punya tajuk permohonan untuk longkang baru, katakanlah longkang baru, longkang dah terlampau teruk ke apa kan, longkang baru kepada majlis sain bawah. Kau ingat majlis buka dia nak tengok ke? Tak layan lah. Tak ada kepala surat. Kau datang tu seorang-seorang. Kau faham tak? Jadi tak kuat. Orang kata tak strong lah surat kau. Ni penting suara komuniti. Ya. Bila keluar surat pergi kat majlis, atas tu kepala surat ada Persatuan Penduduk Taman Koperasi Serkan Mendarat. Kuat sikit. Kau bawa suara ni bukan kau seorang-seorang. Nak repair longkang depan rumah kau je. Banyak cantik. Macam tu lah umpama dia. Macam ada kes saja ni. Macam lama simpan. Jalan depan rumah tu lori hari-hari lalu, lepas tu sampai dah berlubang. Sampai bila-bila lah macam gitu je kalau kita tak ada persatuan. Kalau ada, kita boleh bawa benda ni ke tengah. Memang kita boleh harapkan yelah sikit-sikit je YB, sikit-sikit YB kan, pergi dekat Jaberun orang kata. Sama juga kalau kita tak bawa benda tu dengan surat yang proper, YB nak menguatkan surat tu pun tak boleh. Dia akan kumpul juga isu tu dengan JPKK. Kumpulkan isu JPKK juga keluar surat, kepala JPKK. Samalah tu. Benda tu mesti nak ada sesuatu. Badan pegang. Tak boleh bawa seorang-seorang. Macam tu. Antara kepentingannya lah. Faham. Selain daripada itu, tertembak aku lah rasa lah. Selama ni kita macam tak nampak je lah. Tak perasan tak kan? apa. Tak perasan. selagi tak ada masalah lah. Sebab kita orang muda, mak bapak kita je yang hadap benda ni. Betul. Longkang tersumbat ke apa. Kau peduli ke Jad? Peduli sikit. Mana ni betul tipu. Tak payah nak ni sangat lah. Aku tahu duit Indawata aku bayar, aku tahu tak ada nak tersumbat-tersumbat. Betul. Betul lah tu. Kalau dia tahu Indawata kena bayar. Tahu. Belum time lagi dia nak bayar.